sekarang. Saya nak buat duit tapi orang tak tahu. Orang tak tahu siapa saya, orang tak tengok muka saya. Orang tahu saya memberikan kualiti yang terbaik dekat dia orang. Itu saja. Kesian tengok ayah nak kena support dua lagi orang adik. Sebab tu saya fikir saya nak kena cari satu side income yang ayah tak payah fikir pun nak hantar kat saya duit. Hari ni saya starting daripada zero. Akaun pun tak buka lagi. Saya cari pengetahuan tu. Saya nak memperkenalkan juga dekat pasaran luar tentang produk Malaysia yang terbaik tapi harga. Cara Dr. Zul ni betul-betul membuatkan orang lebih berhati-hati lah. Dan dia punya cara dia semua mudah difahami. So dia punya yang paling penting cara dia buat step by step tu. Mudah untuk kita faham lah. Siapa-siapa pun boleh faham. Masa tu memang mudah kita faham lah. Direct terus dengan orang tu. Macam belajar terus face to face macam itu. Sebab kita rasa lebih yakin. Sebab kita ada guideline. Sebab kita bukan nak jumpa sekalian. Lepas ni kita mungkin boleh interaksi lagi selepas ni. Dr. Zul kata, barang ni boleh untuk buat ni. Macam cari kat kedai ikut pun boleh. Aku kata, boleh ni dia pergi balik try pergi. Bank start belajar babe. Duduk perak tak apa. Janji gaji